Let's go to Marriott Perhentian Part 2. Hotel Fairfield kita, dan di sini adalah jetty untuk kita naik ferry ke Marriott Resort Perhentian. Setiap tempahan bilik di Marriott Perhentian telah termasuk dengan kemudahan ferry. Anda hanya perlu tiba di jetty mengikut jadual yang telah diletakkan, iaitu pukul 9 pagi dan 2.15 petang. Menariknya, kami menggunakan bot tambahan untuk perjalanan ini, jadi masa ketibaan adalah sedikit awal daripada biasa. Untuk penjimatan tambahan, tempah melalui Agoda dan gunakan kod promo SHEWASTHERE menikmati diskaun sehingga 10%. Sebagai contoh, tempahan berjumlah RM2,000 anda boleh jimat sehingga RM200. Selepas 1 jam, akhirnya kami tiba di Pulau Perhentian dan sebaik sahaja tiba di jetty, anda hanya perlu turun dari bot dan akan ada bagi yang bawa anda ke lobi. Staf akan bantu bawa luggage anda, jadi perkara ini sangat memudahkan dan sesuai untuk mereka yang ada anak kecil ataupun warga emas. Sebaik saja tiba di Marriott Perhentian, you akan naik bagi untuk ke hotel. So, tak payah jalan. Bag-bag semua dia akan tolong dekatkan. So, you just tinggalkan home je lah. Untuk makluman anda, Marriott Perhentian terletak di Pulau Perhentian Kecil dan ia dibuka pada tahun 2024. Resort ini masih baharu dengan kemudahan moden dan mereka bentuk seni bina yang menggabungkan elemen moden serta tradisional. Terdiri daripada 200 unit bilik deluxe serta beberapa unit villa eksklusif. Anda boleh pilih mana-mana yang anda suka dan kena dengan bajet anda. Satu perkara yang saya ingin kongsikan, perkhidmatan bagi di sini sangat efisien. Sedia dengan kekerapan yang tinggi, staf juga sentiasa berkomunikasi untuk memastikan kesiasaan para tetamu. Sebaik tiba, anda akan dibawa melawat ke kawasan resort sebelum dihantar ke bilik.